Okey, jom kita terus selami kupasan sejarah kali ni. Pernah tak terfikir kalau kita pakai cermin mata ahli sejarah dan kaji betul-betul siapa sebenarnya yang letak batu asas pertama untuk ibu kota kita, Kuala Lumpur? Hari ni kita nak tengok terus kepada bukti-bukti akademik dan arkif yang dah dibongkarkan. Kalau selak buku teks sekolah dari zaman kita berhingus dulu, memang akan ada satu jawapan standard je tentang siapa pembina KL ni kan. Tapi tahu tak, kajian moden dan dokumen arkib sekarang ni dah mula mencabar naratif tradisional tu. Memang sesuatu yang membuka mata. Jadi, untuk kupasan ni, kita akan tengok kepada mitos pengasas standard, penemuan bukti sejarah baharu, kemunculan Sultan Puasa, perintis lawan pendatang baharu, dan akhirnya, macam mana kita nak mentaklif semula akar umbi Kuala Lumpur. Kita mulakan dengan bahagian pertama, mitos pengasas standard. Kisah yang kita sangka kita dah cukup tahu sangat. Okey, inilah sebenarnya peras utama kupasan kita. Selama ni, naratif tradisional asyik fokus pada peranan imigran masa era ledakan biji timah, sekitar tahun 1850-an. Tapi sekarang, ada perspektif baharu yang semakin mendapat tempat, iaitu memfokuskan kepada peranan perintis awal Mandailing. Mereka lah yang sebenarnya rancakkan asas pertanian dan perdagangan jauh lebih awal daripada itu. Kalau kita sembang pasal sejarah KL, nama-nama macam Yap Aloy, Raja Abdullah dan Hiu Siu ni memang selalu sangat mendominasi perbualan. Betul, sumbangan diorang memang tak dapat dinafikan. Cuma isunya dekat sini, naratif ni selalu sangat terlepas pandang atau terlupa nak cerita pasal babak yang paling awal sekali. Masuk ke bahagian kedua, penemuan bukti sejarah baharu di mana kita mula nampak peralihan yang besar dalam konsensus akademik. Bayangkan, satu kenyataan yang cukup berani ini datangnya daripada mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ho K. Kim, pakar sejarah tersohor negara kita sendiri. Beliau dengan tegas menyatakan yang pengasas Kuala Lumpur ialah Sultan Puasa dari Mandailing. Kenyataan ini betul-betul mencetuskan perdebatan intelek yang sangat penting dalam dunia akademik. Dan kenyataan ini bukannya cakap kosong tau. Ia disokong kuat dengan penerbitan sebuah buku yang sangat padat setebal 615 muka surat ditulis oleh Abdul Razak Lubis. Ia bukan sekadar teori rekaan, tapi penuh dengan bukti arkif yang sangat meluas, peta-peta lama dan rekod terperinci yang betul-betul ubah garis masa sejarah yang kita faham selama ni. Bukan tu je, pakar peringkat antarabangsa pun turut sependapat. Contohnya Profesor Terry McGee dari Kanada. Beliau ni memang dah kaji proses perbandaran orang Melayu sejak tahun 1960-an lagi. Beliau mengesahkan yang dapatan buku ini sangat meyakinkan dan memberikan interpretasi baharu tentang siapa sebenarnya yang asaskan bandaraya kita ni. Seterusnya, bahagian ketiga, kemunculan Sultan Puasa. Beliau merupakan arkitek Mandailing bagi ibu negara kita. Sebelum KL ni dipenuhi pencakar langit macam sekarang, kawasan ni asalnya dipanggil Pangkalan Lumpur atau Sungai Lumpur dalam dokumen-dokumen lama. Kenapa nama tu? Sebab ia merujuk kepada pertemuan dua batang sungai yang berselut, iaitu Sungai Kelang dan Sungai Gombak, betul-betul berhampiran dengan Masjid Jamek hari ini. Dekat kawasan berlumpur inilah peneroka awal dari Mandailing, Riau dan Minangkabau mula-mula buka komuniti pertanian diorang. Kalau kita tengok balik perjalanan hidup Sultan Puasa ni, memang cukup luar biasa. Beliau sampai di Tanah Melayu sebagai pedagang Mandailing pada tahun 1850-an. Kemudian beliau jadi penyumbang dana utama masa berlakunya Perang Saudara Selangor. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 14 Ogos 1908. Boleh dikatakan, beliau dedikasikan seluruh hidupnya untuk rancakkan ekonomi kawasan ini. Ni ada satu fakta menarik sikit nak selitkan. Legasi Sultan Puasa ni sebenarnya masih hidup dalam budaya pop Malaysia moden kita. Ratu Jazz Negara, Datuk Sheila Majid, yang kebetulan merasmikan pelancaran buku tulisan Lubis ni pada 2018, sebenarnya adalah cicit atau keturunan langsung dari Sultan Puasa sendiri. Menarik kan perkaitan sejarah ni? Kita masuk ke bahagian keempat, perintis lawan pendatang baharu. Ini sebenarnya adalah kisah kesinambungan dan bukannya persaingan. 7. Apa yang penting sangat dengan nombor 7 ni? Sebenarnya terdapat 7 buah perkampungan pertanian awal macam Kampung Masjid dan Kampung Rawa yang dah lama ditubuhkan oleh perintis Melayu dekat kawasan tu. Penempatan ni dah wujud jauh lebih awal sebelum pihak British tukar takrifan rasmi sebuah penempatan kepada syarat kena ada bangunan batu bata. Maknanya, asas penempatan tu dah memang ada lama kat situ. Benda ni sangat penting untuk kita faham.
Ini bukanlah cerita tentang persaingan antara kaum. Hakikat sejarah menunjukkan Sultan Puasa sendiri yang secara aktif pergi jemput dan bawa masuk Yap Ahloi ke kawasan tu. Sultan Puasa yang pegang kawalan logistik dan jadi penyokong kewangan utama yang bagi peluang untuk Yap Ahloi majukan sistem perlombongan dan bertahan masa zaman perang. Mereka berdua sebenarnya saling bekerjasama. Jadi, bila kita nilai semua bukti yang ada ni secara objektif, jelas nampak peranan masing-masing. Kumpulan perintis awal Mandailing inilah yang bertungkus lumus letakkan asas awal macam pertanian, logistik dan perdagangan timah. Kemudian, barulah pendatang baharu masuk dan bantu sistemkan ekonomi itu jadi lebih teratur dan kembangkan lagi infrastruktur, terutamanya lepas tamat Perang Saudara. Keduanya ada peranan, membina di atas asas yang dah ada. Akhir sekali, bahagian kelima mentakrif semula akar umbi Kuala Lumpur. Kita nak mengiktiraf babak pertama yang selama ni dilupakan. Secara perlahan-lahan, konsensus di kalangan ahli sejarah moden kini semakin beralih. Arkib sejarah kini jelas mengiktiraf Sultan Puasa sebagai arkitek sebenar. Beliaulah watak penting yang bina tapak ekonomi asas Kuala Lumpur lama sebelum bandar ini dimajukan dengan lebih pesat oleh Kapitan Cina selepas itu. Bila kita faham susunan kronologi sebenar ni, sejarah kita jadi jauh lebih kaya. Pertama, perintis Mandailing buka kawasan pertanian dan mulakan sikit-sikit perlombongan. Kedua, populasi pendatang baharu tolong sistemkan industri biji timah ni. Dan ketiga, pentadbiran British masuk untuk piawaikan segala infrastruktur. Semua pihak ada sumbangan yang boleh kita hargai tanpa perlu kita padam peranan siapa yang mula-mula teroka tanah tu. Jadi, persoalan cepu masnya di sini, kalau perintis sebenar ibu kota kita pun selama ni boleh tersembunyi dalam arkif, apa lagi agaknya fakta sejarah lain yang sedang menunggu masa untuk dibongkarkan. Saya harap kupasan ini buatkan anda semua rasa nak gali lebih dalam lagi tentang asal-usul kita. Terus membaca, terus mengkaji dan jumpa lagi.